Kecil bermain riang, belajar bersama penuh gembira. Transisi tahun 1 dirancang cemerlang. Murid bersedia menimba ilmu sentiasa. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kini anda bersama kami di Lensa Keris. Saya Muhammad Wafiyuddin dari Lensa Keris akan membuat liputan secara langsung dan temu bual bagi majlis penutup transisi 2026. Saya bersama seorang guru yang telah membantu sekolah dalam melancarkan program transisi kali ini, iaitu Cikgu Lailatul selaku penyelaras transisi 2026. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Izinkan saya mengajukan soalan pada Cikgu. Boleh, apa dia Wafiyuddin? Sebagai penyelaras program transisi tahun 1 ini, boleh Cikgu jelaskan objektif utama program ini? Okey. Hari ini adalah merupakan hari penutupan program transisi bagi sekolah kita. Okey, objektif program transisi adalah yang pertamanya agar murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan bersekitaran di sekolah. Begitu juga dapat menyesuaikan diri dengan rakan-rakan dan guru-guru. Yang keduanya, murid-murid dapat berkenalan dengan kawan-kawan yang lain sekelas dengan mereka. Okay. Cikgu, terima kasih Cikgu atas perkongsian jawapan tadi. Sama-sama. Dan dari satu pilihan Sekarang kita bersama Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kerubung, iaitu Cikgu Rahayu binti Muhammad T. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya pada Cikgu. Ya. Boleh Cikgu kongsikan secara ringkas apakah kepentingan program transisi tahun 1 kepada murid-murid? Okey, terima kasih kerana menegur puas saya hari ini. Okey, sebelum tu Cikgu nak tanya, kamu pernah tak melalui atau menjalani program transisi tahun 1? Tak pernah. Kenapa pula tak pernah? Kamu tak pernah tak pernah jadi murid tahun 1 ke? Tak pernah. Tapi tak transisi. Masa kamu tu tak transisi lagi? Betul? Okey, mungkin kamu terlupa. Sebenarnya semua murid tahun 1 di sekolah mana sekalipun semenjak beberapa tahun kita telah menjalani program transisi. Mungkin kamu terlupa apa tu kan program transisi. Okey, sebenarnya program transisi tahun 1 ni dia memang sangat penting. Kenapa perlu dijalankan? Mula-mula dulu 1 minggu, kemudian 2 minggu, kemudian 3 minggu, 4 minggu. Kenapa? Kerana apabila jalankan 1 minggu, ia kurang berkesan. Masih ada lagi murid yang tak mau masuk kelas kan? Menangis, takut pada guru, tak biasa dengan kawan-kawan. Kenapa? Transisi itu ialah satu program dijalankan iaitu antara tadika prasekolah masuk ke alam tahun 1. Jadi sebelum kita betul-betul mempelajari apa tu pembelajaran dalam bilik darjah sewaktu di alam persekolahan sekolah rendah, maka kita perlu melalui saat-saat atau program yang dijalankan sepanjang program transisi. Contohnya suai kenal kan, bergerak mengenali kawasan sekolah, bilik air dekat mana, surau di mana, bilik guru di mana, berkenalan dengan semua pentadbir, semua guru supaya murid tu lebih selesa dan selamat sebelum dia memulakan sesi pembelajaran yang sebenar. Okey, sebab itu kita perlu ada program transisi. Jadi kurang lagi bila dia dah ada program transisi, kita dengar lagi tak murid menangis? Tak ada. Sebab dia dah suka dengan cikgu, dengan program, mewarna, menyanyi. Lama-lama dia dah selamat. Oh, rupanya best berada di sekolah rendah ini. Jadi dia akan teruskan semangat. Maka itu program transisi ni perlulah diteruskan untuk semua sekolah. Kerana ia menambahkan lagi keyakinan murid-murid yang biasa terlalu manja dengan ibu bapa, maka dia akan terus dapat berdikari apabila di sekolah, iaitu bermula dengan tahun 1. Itu saja pandangan saya sebagai guru besar. Terima kasih. Terima kasih Cikgu atas perkongsian tadi. Okey, sama-sama.
Pergi ke taman, memetik melati. Melati putih, harum baunya. Program transisi, langkah bermakna. Membentuk murid yakin dan ceria. Saya Siti Sofia. Dan saya Wafi. Sekian, terima kasih.